وقال الله تعالى في تنزيله بمعناه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya syukur oleh kerana Allah Subhanahu wa taala Dia masih lagi bagi peluang kepada kita boleh kita hidup lagi pada hari Jumaat yang mulia yang dikatakan Sayyidul Ayyam. Jadi dia beri kita hidup ni, dia beri nikmat kepada kita tidak terhingga nikmat dia tadi. Jadi patutlah kita sebagai hamba ni bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ni termasuk golongan orang yang bersyukur insya-Allah. Jadi sebelum kita nak muzakarah, setukar Fatihah sekali kepada zaman dahulu kita, mak ayah kita, tok nenek kita, adik-beradik kita, kawan kerabat kita, warga-warga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, guru-guru mulia kita, Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Fatimah, wali-wali awliya illah, tabi'in, sahabat radhiyallahu anhum dan keluarganya Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita ni berada di pertengahan pada bulan Rabiul Awal. Kita panggil bulan Maulud. Itu dia kita panggil bulan Maulud. Jadi bulan ni Allah Ta'ala melahirkan satu orang insan yang dikatakan yang paling mulia. Rahmatan lil alamin. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi kita mari ni, maka Nabi kita bawa dua perkara. Yang pertama hadis baginda, yang pertama kalam Allah, yang kedua hadis perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patutlah kita rasa cinta, rasa sayang, rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta tadi tu bukan dia suruh cinta pada bulan Maulud saja. Apabila masuk bulan Maulud, mencinta dah ke Nabi. Dah. Cinta ke Nabi ni sentiasa dalam kehidupan kita. Sampai kita mati, kita kena cinta ke Nabi.
Sebab apa? Sebab satu kali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia kata, ya Rasulullah, selepas daripada diri aku, maka dirimu lah aku cinta sekalinya. Tu dah. Maka Nabi kata, tidak sempurnanya iman seseorang tadi, dia cinta kepada aku melebihi daripada segala-galanya. Bahkan diri dia sendiri pun kena lebih cinta kepada Nabi lagi. Nak kata sempurnanya iman kita tu kena duduk setara tu. Kalau kata kita cinta kita ni, halam kita tak kenal. Tak kenal kata orang kata tak kenal maka tak cinta. Bukan lagu tu cinta Nabi ni. Pasal apa kenal Nabi? Tak ada orang kenal Nabi ni. Jadi kita kena cinta kepada Nabi ni lebih segala-galanya dalam kehidupan kita. Tu dah. Mudah-mudahan apabila habis bulan Maulud pun sentiasa kita selawat kepada Nabi sentiasa. Tu dah, insya-Allah dah. Insya-Allah. Jadi Nabi kita ni, dia ni seorang anak. Dia ada ayah, dia ada mak. Jadi ketika meningkatnya umur Nabi ni, orang-orang Quraisy dia kata Muhammad lah orang yang paling baik. Orang ada amanah, orang ada fatanah, orang ada tabligh, siddiq. Lekat atas Nabi tadi. Jadi kalau tanya orang Quraisy, dia kata Muhammad lah orang baik sekalinya. Tapi apabila menikah umur Nabi kita tu sampai pada 40 tahun ketika duduk di Mekah, maka Allah Ta'ala angkat Nabi kita menjadi Nabi lagi Rasul. Maka Nabi ni dia menyebarlah agama dia, agama Allah Ta'ala ni, agama Islam ni. Apabila sebanyak agama, maka pada ketika itulah puak-puak Quraisy tadi ni hina selalu Nabi. Hina selalu Nabi, hina Nabi apa gitu gini. Tu dah. Jadinya kita singkatkan cerita. Dalam kehidupan Nabi ni, Nabi buat dakwah. Yang dikatakan dakwah, menyeru kepada kebaikan. Dakwah. Jadi dakwah Nabi ni pada ketika Nabi dakwah dengan cara nusuk, perekat permulaan. Apabila turunnya ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka pada ketika itu Nabi dakwah dengan secara zahir. Tu dah. Jadi tempoh masa menyampaikan dakwah secara rahsia. Rahsia tadi itu Ibnu Ishaq menyebut tempoh masa di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya secara rahsia dengan arahan Allah Subhanahu wa taala supaya menyatakan dakwahnya secara terus terang ialah 3 tahun. 3 tahun Nabi dakwah dengan cara nusuklah. Tu dah. Jadi dalam tempoh tersebut 3 tahun tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan dakwah di tempat-tempat umum. Tak boleh nak pergi pasar bau, tak boleh. Kena menusuk. Yang menjadi tempat perhimpunan orang-orang Quraisy. Tempat berhimpunnya orang Quraisy, tak boleh lagi nak pergi buat dakwahnya. Umat Islam pula tidak menzahirkan ibadah mereka kerana bimbangkan fahaman perkauman Quraisy yang sempit. Dalam tu pekoh kan. Semaya ni dia mau tanya, semaya bakpo, semaya zuhur asar baca selu. Bakpo ngori iso subuh baca degah.
Dia pada ketika tengah hari ni, fok-fok Quraisy tadi ni duduk mengelilingi dia tepatnya Nabi kita dia buat ibadat tadi tu. Tu dah. Takut menjadi seperti ni dia katanya menjadi tempat perhimpunan orang Quraisy, umat Islam tidak menzahirkan ibadah kerana bimbang fahaman perkauman. Takut jadi fitnah. Maka Nabi semaya Zuhur Asar ni Nabi baca sebelum. Tapi apabila masuk ngori Isya subuh, Nabi baca derah. Derah tu tak serupa dengan kita lah ni ada spekar. Derah tadi tu dia ada tempat dia, dia ada rumah tempat ibadat tadi tu, Nabi baca derah. Tu dah. Lagu itulah jawab dia nya. Kemudian setiap orang ni ingin melakukan ibadah akan pergi ke lereng-lereng bukit di Mekah untuk bersembahyang secara bersembunyi. Nusuk. Semaya tu nusuk lagi. Apabila bilangan orang Islam menjangkau angka 30 orang, apabila orang Islam tadi tu meningkat sampai 30 orang, keadaan menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berkumpul bersama mereka, Nabi dengan para sahabat dia tadi itu, untuk mengajar mereka. Kalau kita duk buat ibadat seorang ni, berasa kena sokmu. Baca Quran 10 sekali khotim. Bagus dia mau baca Quran 10 sekali khotim. Tapi amo baca seorang. Tak ada orang tegur, kena semua. Apabila baca ada orang dengar, ada guru, salah selalu. Tu ayatnya. Jadi buat perhimpunan ni supaya Nabi ni dapat mengajar mereka. Untuk tujuan itu baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Arqam tadi tu dah. Beliau juga Abu Al-Arqam tadi tu, beliau juga dikenali sebagai Abu Abdullah. Bapaknya bernama Abdul Manaf bin Asad Al-Arqam, adalah di antara orang yang pertama memeluk Islam. Orang mereka awal memeluk Islam dan berhijrah. Hijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumahnya untuk menyampaikan dakwah secara sembunyi kepada orang ramai. Kalau mau nak dengar berita mengenai Islam kan, mungkinlah rumah dia ni. Tu dah, sembunyi-sembunyi. Apabila bilangan mereka mencapai 40 orang laki-laki, yakni orang yang terakhir mencukupkan bilangan tersebut 40 orang tadi itu, ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab dia masuk Islam orang yang ke-40. Tu dah. Kemudian mereka keluar kepada orang ramai, beliau meninggal pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Umar tadi tu dah. Jadi nak royaknya Al-Arqam tadi tu wafat dia nya pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nak royak kata dakwah ni bersebarnya dakwah debenya kita ni apabila masuk Islamnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika tu buat ibadat dengan secara sembunyi-sembunyi. Tapi apabila Umar masuk Islam, dia orang backing. Dia buat ibadat depan Kaabah selalu dah. Nak kata siapa-siapa dia buat ni sekat aku, pedailah makanan dia ni. Takut juga orang kafir ni. Takut dia dengan Umar ni, dia takut. Ni kehebatannya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Untuk tujuan itu, di rumah dia lah keislamannya telah kita sebutkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
terus melaksanakan dakwah secara rahsia sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Apabila turun ayat ni, maka sampaikanlah secara berterus terang wahai Muhammad. Mu kena tak boleh nusuk-nusuk dah. Mu kena royak dengan secara terang dah. Supaya kita lah dah, kita dakwah kita ni orang panggil lemah lembut. Lembut. Siapa satu masa tak boleh lembut dah. Tengok tepat lah. Tepat ni tak boleh lembut ni. Lembut dan tak layan mana. Lepas tu kena kerah. Kena kerah. Royak betul selalu dah. Duduk main kiyah. Tak faham mana kiyah ni. Kena beri nyata selalu dah. Bok. Mengenai dakwah. Tu dah. Jadi yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Tu. Dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Selepas penurunan ayat ini, baginda mengubah cara berdakwah secara rahsia kepada berdakwah secara terangan. Ini dilakukan kerana meningkat titah perintah Allah Subhanahu wa taala, meyakini janjinya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala rajak, di situlah ada kebaikannya. Tu dah. Kemudian baginda menaiki bukit Safa. Nabi pun apabila kena dakwah dengan cara terang tadi tu, Nabi kita naik di bukit Safa tadi dan menyeru Nabi. Nabi kata gimana? Wahai Bani Fil dan juga wahai Bani Adi. Seruan ini ditujukan kepada semua kabilah Quraisy. Nabi seru belaka kabilah Quraisy tadi itu. Mendengar seruan ini, apabila seseorang tidak dapat menghadirkan diri, kalau dalam kalangan dia tak nak mari, maka dia kirim. Maka dia akan menghantar wakilnya untuk mengetahui apakah yang berlaku. Tak boleh mari hamba ni, atau wakillah pergi sorang, atau wakillah pergi sorangnya. Bapa Muhammad seru ni. Tu dah. Maka dia akan menghantar wakilnya untuk mengetahui apakah yang berlaku. Kemudian Abu Lahab, pok saudara Nabi sendiri ni, dan juga orang-orang Quraisy yang lain turut hadir. Jadi mengenai dengan Abu Lahab ni, nama sebenar Abu Lahab ni ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia digelar sebagai Abu Lahab, yakni lidah api. Nama dia Abu Lahab ni lidah api. Panah dia ni. Disebabkan wajahnya yang bercahaya, manakala Al-Quran pula menyebut menggunakan gelaran tersebut kerana kesudahannya akan menuju ke situ, yakni lidah api. Dia ni orang janguk jugalah. Orang semak dia ni. Apabila dia tolak agama, tolak Islam, maka gelaran dia menjadi lidah api. Tu dah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi berayat, apa pandangan kamu sekiranya aku memberitahu bahawa di lembah sana terdapat tentera-tentera berkuda yang sedang bersiap untuk menyerang kamu? Adakah mu percaya aku royak kepadamu belakang bukit ni ada musuh berserta dengan senjata nak mari serang mu ni? Adakah mu percaya? Tu dah. Maka mereka menjawab, kaum Quraisy ni jawab, ya. Muka Nabi tak aja menipu. Ya, dia kata, kami mempercayainya. Aku percaya wahai Muhammad. Aku percaya.
Kami tidak pernah mendapati kamu berbohong. Ni menyaksinya dia. Aku tidak pernah dengar lagi mu ni bohong wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku memberi amaran kepada kamu semua tentang azab yang pedih. Nabi royak, aku nak royak kamu ni bahawasanya aku nak beri amaran kepadamu tentang azab yang pedih di akhirat anu. Apabila dengar lagu tu, Abu Lahab naik syekh selalu. Marah selalu dia. Abu Lahab berkata, binasalah kamu. Dia hina Nabi. Binasalah kamu wahai Muhammad. Apakah untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kami? Dia kata, adakah sebab ni mu nak ipung aku semua mu nak ayah ni je? Dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurun firman-Nya dalam surah Al-Lahab ayat 3 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Apabila Abu Lahab ayat lagu tu, maka turun wahyu kepada Nabi, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Celakalah, binasalah kedua belah tangan Abu Lahab tadi. Dan binasalah ia juga tidak berfaedah kepadanya hartanya dan apa yang diusahakannya. Kelak akhirat esok tadi tu, ia Abu Lahab tadi akan memasukkan ke dalam api yang bergolojok. Dan begitu juga istrinya membawa kayu api di lehernya, ada tali daripada tali yang dipintal. Anak ayatnya, Abu Lahab dengan bini dia ni masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana Abu Lahab pula dia fitnah Nabi. Bini dia pula giduk jual cerita yang palsu. Tu dah. Jadi dua-dua ni masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksud pembawa kayu api yang dikatakan bagi bini dia tadi tu ialah dia ni berjalan sambil mengupak. Ni jahatnya. Dia berjalan, dia mengupak. Dia berjalan, dia mengupak. Jangan amallah ni. Royaklah kepada siapa-siapa, jangan duk amat sangatlah mengupak ni. Tu dah. Ini kerana isteri Abu Lahab tadi tu, isteri dia tadi tu bernama Ummul Jamil. Dia dan suaminya bersama-sama menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada melalui kata-kata, iaitu dengan cara celaan dan mengupak, ataupun melalui perbuatan dengan cara meletakkan kotoran dan duri di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahatnya dia tadi. Dia pergi tahuk najis-najis di depan rumah Nabi. Dia letak duri-duri di depan rumah Nabi. Tak biar Nabi ni buat dakwah. Allahu Rabbi, jahatnya. Anak saudara dia tu, kerana tak nak terima, sampai tahap tu dia marahnya. Maka hidup berjiran dengan baginda. Mereka ni hidup berjiran dengan baginda Nabi SAW. Oleh sebab itu dia dan suaminya layak mendapat celaan yang disebutkan oleh Al-Quran setiap kali ia dibaca sehingga hari kiamat. Laknat tadi tu sampai pada hari kiamat. Tu narayaknya Nabi kita ni dia buat dakwah bukan senang supaya kita. Bukan senang supaya kita. Banyak dia orang panggil menghadapi cabaran-cabaran tadi tu.
Tapi pada ketika tu ada lagi isteri tercinta dia nya Khadijah. Ada lagi nya Abu Talib untuk nak backup dia ni. Tu dia. Apabila wafatnya Khadijah Al-Kubra, dia juga nya Abu Talib pak saudara dia tadi, besar pala selalu pokok kafir ni. Besar pala selalu. Tu dia. Besar pala selalu oleh kerana dia kata tak ada dah orang hak nak backup mu ni. Tak ada dah orang hak nak backup mu ni. Tu dia. Lepas itulah Nabi kita pun sedih. Nabi kita sedih itulah Allah Ta'ala akak Nabi kita, orang panggil buat satu perjalanan antara Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha, menerima semaya itu. Untuk nak menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila lepas pada tu tak ada berlaku dah tempat Nabi nak bergantung ni, orang kafir pun wasuk tenggok selalu. Maka Nabi ni susah Nabi tadi tu. Inilah berlakunya bai'ah Aqabah pertama. Tu dah berlakunya bai'ah Aqabah pertama. Jadi berlakunya bai'ah Aqabah pertama tadi, bai'ah ni gapo kan? Dia mengata bai'ah ni dia duduk atas kata as-sam'i wa ta'ati. As-sam'i wa ta'ati. Dia dengar serta taat. Ni dia katakan bai'ah. Tu dah. Cuma berlakunya bai'ah Aqabah pertama tadi pada tahun yang dijanjikannya. Dijanjikan Allah Subhanahu wa taala seramai dua. Pertama tadi tu seramai neoge. Tu dah. Neoge. Pada musim haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni bertemu dengan sekumpulan manusia yang bilangan mereka hanyalah neoge sahaja. Fuk Madinah. Kesemuanya itu mereka daripada kabilah Khazraj. Daripada dulu orang panggil Khazraj, panggil apa? Madinah ni orang panggil apa? Allah tak ingat ni. Tu dah. Yasrib. Madinah tu Yasrib. Jadi apabila Nabi kita hijrah ke Madinah, maka Nabi tukar Madinatul Munawwarah. Tu dah. Jadi di Madinah ni fufuk ni orang tadi tu daripada Madinah kabilah Khazraj, mereka ialah As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Haris daripada Bani Najjar, Rafi bin Malik daripada Bani Zarik, kemudian Qutbah bin Amir daripada Bani Salimah, kemudian Uqbah bin Amir daripada Bani Haram, dan Ja'far bin Abdullah daripada Bani Abid bin Adi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Islam dan membantu baginda menyampaikan rasilah yang dibawa. Apabila pada musim haji pokok negeri Mekah tadi Nabi seru untuk memeluk Islam, maka dia peluk Islam. Mereka berkata sesama sendiri, dia ini adalah Nabi yang dijanjikan oleh Yahudi bahawa mereka akan memerangi kamu bersamanya. Dia fuk Madinah ni kan, dia tak ada agama pada ketika tu. Tak ada agama pada ketika tu. Kemudian dia duk dengar fuk pendeta ulama Yahudi duk oyak. Akhir zaman ni akhir lahirlah Nabi yang terakhir. Nama dia Muhammad. Kalau mu tengok dia, maka mu ikutlah dia.
Geger dia di Madinah ni. Maka apabila berlaku lagu tu, dia dengar dari di Mekah ada Nabi nama dia Muhammad, dia unggah lagi selalu. Unggah lagi tadi tu. Tu dah. Oleh itu jangan biarkan mereka mendahului kamu, dengan itu mereka beriman dan membenarkan rasilah yang dibawa. Apabila dia pergi jumpa Nabi, dia dengar Nabi royak apa kita gini, dia buat klik dakwah tadi tu kepada tempat kaum dia tadi di Madinah. Jadi pada ketika tu di belakang kami terdapat kaum kami yang bermusuhan sesama mereka. Jadi di Madinah ni dia duduk pergi sama sendiri. Lama masa dia duduk pergi sama sendiri. Kadang-kadang A benih, kadang-kadang B benih, duduk pergi semua. Tu dah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka di bawah panji-panji kamu, maka tidak ada laki-laki yang lebih mulia daripada kamu. Mereka yakni Fufuk Madinah ni berjanji untuk berjumpa semula pada musim haji tahun hadapan. Pada ketika itu berlakunya pada tahun ke-11 kenabian. Berlaku tadi tu bai'ah pertama. Jadi dia berjanji pulaknya akan berjumpa pada tahun hadapan ni pada tahun ke-12 kenabian. Tu. Jadi apabila masuklah musim haji hadapan, ini adalah permulaan penduduk Yasrib, nama-nama bagi Madinah Al-Munawwarah memeluk Islam. Jadi gini, dia selepas Nabi buat bai'ah Aqabah pertama, kemudian berjanjilah dia ni akan nak buat bai'ah yang kedua. Tu dah. Apabila buat bai'ah yang kedua, maka bai'ah yang kedua ni berlakunya pada musim haji tahun berikutnya. Ramai di kalangan penduduk Madinah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji bersama-sama muslimin. Terdapat ramailah musyrikin yang ikut serta. Fufuk musyrik ni ikut serta. Apabila utusan mereka berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjanji untuk berjumpa di Aqabah. Akan berjumpa situ juga di Aqabah pada waktu malam. Dia berjanji lagu tu. Ya di Aqabah ni dekat jumrah kita melontar tu. Dah kita pergi haji, kita pergi duk melontar jumrah Aqabah, di situlah berlakunya bai'ah pertama dan juga bai'ah kedua. Tapi kalau kita pergi di Mekah, dia ada sebuah rumah. Dia buat peta tu, di situlah berlakunya bai'ah pertama dan juga bai'ah yang kedua. Apabila utusan mereka berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjanji untuk berjumpa Aqabah pada waktu mana, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka supaya tidak mengejutkan atau gerak orang yang tidur dan tidak menunggu mereka yang tidak hadir. Hak mana tak mari tak usah panggil. Hak mana tidur tak usah duk geraklah. Ini kerana apa yang dilakukan itu mestilah tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Nak susuk daripada Fufuk Quraisy tadi itu. Dengan itu mereka tidak dapat membatalkan apa yang telah dimenterikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muslimin. Kemudian Yasrib golongan Ansar, tindakan seperti itu sentiasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apabila berlakunya bai'ah yang kedua, sudah. Jadi esok ke tu geger. Esok ke geger. Tahu kepada Fafak Quraisy tadi tu, dia gusi selalu. Takut selalu dia. Takut dia tadi tu, dia kata gimana? Apabila ada orang dukung Ahmad, dukung Muhammad ni, lepas tu ada pengikut, ada berapa, maka dia jadi besarlah. Gagahlah dia nya. Dia takut tadi tu. Apabila takut dia tadi tu, setengah ulama kata dia ada buat kira orang kafir ni. Quraisy ni dia takut siapa dia buat kira Apabila Muhammad pergi di Madinah, mungkin ada urus suaka dia orang Madinah ni, maka antara perniagaan Mekah, Madinah, Syam tadi tu, dia kata hasil daripada kutip duit tadi tu 4 juta dinar setahun boleh buat kutip maka dia pun duk bicara sama dia nya. Bicara tadi tu nak buat keputusan nak bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jahatnya orang kafir ni dah, nak bunuh Nabi. Maka dia buat perbincangan tadi. Apabila buat perbincangan, dia nak cari setiap kabilah tadi tu, dia nak 1 ataupun 2 orang pemuda hok gagah pandai main senjata. Ini nak carinya. Orang hok pandai main senjata, orang gagah. Bapa nak suruh pergi serang rumah Muhammad, nak bunuh Nabi kita tu. Kemudian pada waktu malam, tu dah. Pada waktu malam, mereka kasih cerita, pok-pok dia ni nak pergi bunuh Nabi. Duk likung lah rumah Nabi, duk likung rumah Nabi, nak bunuh Nabi tadi. Tu dah. Apabila lagu tu, Nabi pesanlah ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Ali, mujagalah tempat aku ni. Mujagalah tempat aku ni. Jadi Nabi kita ni orang hak paling jujur, paling molek ni, ketika dia nak hijrah, dia pesan ke Ali, ya Ali, selesaikanlah masalah beberapa perkara masalah ni ke apa nama? Harta Fafak Quraisy tadi tu, dia pergi tinggal dengan Nabi belakang. Barang kau berapa belia kau berapa kau, dia pergi tinggal kau Muhammad. Apa? Orang lain nak percaya tak boleh, dia kata. Muhammad boleh diberi kepercayaan. Tengok dia percaya kau tu. Tapi apabila dengar Islam, dia tak percaya. Dia nak bunuh Nabi. Pada ketika itulah Nabi tu pada waktu malam tadi tu, Nabi baca ayatnya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi kepal pasir di tangan dia tadi tu, Nabi berjalan, Nabi letak debu-debu atas kepala dia tu, cengeng. Nak kata ada orang lalu dah ni. Tapi dia tak khabar. Dia mau buat ayat tu dah. Dia mau kata kalau nak suruh tak suruh orang khabar kan. Baca tu ayat ni lah. Terus musuh-musuh khabar tu. Tu dia. Jadi apabila Nabi kita ni berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah, apabila sampai di Madinah, mereka cerita ada satu orang Yahudi. Ayah dia ni orang alim. Abdullah bin Salul. Dia ni orang alim dalam kitab Yahudi ni. Dari jauh lagi dia tengok dah Nabi kita, dia tengok Nabi kita nya. Dia kata aku tengok muka dia ni, aku boleh percaya dia ni. Muka tak menipu ni. Tu. Jadi apabila Nabi kita sapa di Madinah, Fafak Madinah ni sambut Nabi dengan bersukaria, gembiranya sambut Nabi ni. Kemudian apabila dia ni Yahudi ni, masa tu dia bukan Islam lagi. Di dekat dengan Rasulullah, dekat tadi tu. Siapa 2 depa dekat dia dengan Nabi. Maka dia tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku nak tanya soalan kepadamu, 3 soalan. 3 soalan aku nak tanya mu ni.
Lepas tu Nabi kata, kat bapa kalau kau jawab mana masuk Islam kau? Nabi royaknya. Dia kata begini. Hok boleh jawab soalan aku ni, hok duduk dalam kitab dia dah. Hok mana boleh jawab soalan aku ni, dialah Nabi akhir zaman. Tu. Pertamanya dia kata, apakah alamat kiamat? Apakah alamat kiamat? Yang keduanya dia kata, makanya pertama yang dihidangkan bagi orang ahli syurga, apa nama? 2. Yang ketiga, kita nak tahu dalam perut ibu tadi tu, anak jatuh ke tino, lagu mana? Cuba meroyak. Lepas pada tu Nabi kita royak selalu. Nabi kita kata, keluarnya api di tempat Arab Saudi ni lah, akan keluarnya api pada tempat tu. Tu dah. Yang keduanya, makanan ahli syurga yang dikatakan dalam kitab dia tu, hati ikan paus. Hati ikan paus. Yang ketiganya, Nabi royak anak hodok dalam kandungan mak tadi tu, Nabi cerita sosok dah. 1400 tahun lepas tu Nabi royak seperti dah. Jelas dah. Apabila berlakunya lelaki dan perempuan kelamin lah. Tu dah. Dia kata tengok air kita tu lebih hok mana. Kalau dia kira XY tak ada kira dia lah. Nabi royak detail dah kepada Abdullah bin Salum tadi tu. Dia duduk menengung. Lepas pada tu dia masuk Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nak royaknya Nabi kita dia tengok daripada muka kita, muka Nabi tu muka benar. Sebab itulah kita nak orang belajar ke nipu ke berapa ke, dia kena belajar 3 perkara dia kena belajar. Pertama, muka tu jangan nalih. Muka tu muka relax. Supaya kita tak ada lesen lah. Dah. Dijumpa boleh. Dia lain sekali muka kita. Pucak tak pucak. Nak kecik tak tubik mana. Cara tu. Tak ada lesen ni. Muka tu nombor satunya. Dia jaga tak semina apa kata menipu tu. Dah. Nabi kita ni orang tengok muka dia ni bukan muka menipu ni. Muka ni benar dia muka dia ni. Yang keduanya percakapan kita. Percakapan kita tu percakapan yang benar. Yang ketiganya perwatakan kita, pergerakan kita tu perwatakan yang benar juga. Jadi semua tadi tu duduk atas Nabi kita sebab Nabi kita ni benar-benar utusan Allah. Tu dah. Benar-benar utusan Allah. Tu. Jadi apabila lagu tu, tu dah. Apabila lagu tu masuklah Islamnya Abdullah bin Salul, lepas tu nak ayat kelebihan sahabat ni, dia cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih segala-galanya. Satu kali Sa'ad bin Abdullah. Dah. Dia ni masa berlakunya orang panggil perang parit Khandak tadi tu. Dah, orang pakak lekong dia gali parit lekong Madinah ni lebih kurang 30 km panjang dia ni musuh tadi tu dah. Jadi ketika tu Nabi kita turun gali sekali dengan apa-apa sahabat. Apabila gali tadi tu ada satu batu tu sahabat katuk tak pecah. Wahai Rasulullah, batu ni keras ya Rasulullah. Aku tak mampu nak katuk dah ni. Maka Nabi pun turun dari lubang tu Nabi katuk. Dah, kali pertama belah, kali kedua hancur. 3 kali tu hancur habis batu tu. Maka sahabat ni tengok di perut Rasulullah ni ada 2 butir batu. Dah, ada 2 butir batu.
Tu dah. Ada 2 butir batu. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, alamat gapo ni ya, dia kata, wahai sahabatku, aku sudah tak makan, tak jamuh makan ni selama 3 hari. 3 hari dah aku tak makan. Maka dia kata, tak apalah. Dia klik di rumah dia, ajak ke bini dia. Dah. Gapo nama ada di rumah ni? Dia kata ada 2 keping roti. Lepas tu gapo nama lagi ada? Kambing ada seekor belakang. Dia sembelih kambing tadi. Sembelih kambing tadi itu tujuannya nak makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bini dia masak apa gitu gini, dia pergi ya Rasulullah pergi sini. Ya Rasulullah, siap dah makan ni, ambo masuk ke Nabi ni kambing, dia kata. Kalau kita agak tak apalah. Nah tu dah. Dia mau duk ngepeng tadi tu, kalau mengatik kat ambo Jawa lagi tak apa. Sebab kambing ni. Maka Nabi lepas pada tu Nabi kita bangun. Wahai sahabat aku semua. Anggaran lebih kurang 1000 orang. 1000 orang. Dia kata mana? Lepas pada Zuhur ni kita pergi makan rumah Sa'id bin Abdullah, tak ingat rumah sahabat ni. Dia kata kita pergi makan rumah dia belakang. 1000 orang. Dia dengar lagu tu gelepas lalu. Tak cukup wahai Rasulullah. Dia perut dia tak cukup nak makan 1000 orang ni. Unggah klik rumah dia. Bini aku ajak ke bini dia. Lagu mana dah lah. Nabi umum 1000 orang nak bagi makan kambing seekor, lagu mana ni? Bini dia jawab kan, abang, tak sudah pusing lah. Dia tu bukan orang biasa, Nabi. Dia tu Nabi, kekasih Allah. Adalah Tuhan nak tolong dia nyo. Nak rajaknya. Jadi nak rajak sini nyo. Juruh tu lelaki ni dengan sebab bini juga. Tu dah. Tu lelaki jadi molek ni dengan sebab bini molek. Ada lagu tu. Dah. Kalau bini tak semaya, tu lelaki tak semaya juga. Kalau bini tak baca Quran, tu lelaki tak baca Quran juga. Tapi kalau bini berjuruh ni, dia duk jaga semaya, dia baca Quran, tu lelaki jadi juruh juga. Jadi berlakunya apabila lepas Zuhur tadi tu, sahabat pakat mari berlaku. Mari nak makan. Maka Nabi kata, mu jangan akak lagi makan itu. Biar situ. Nabi cebok, ambil cebok makan ni kambing dia tadi tu. Habis boleh makan 1000 orang. Boleh makan berlaku 1000 orang ni. Lepas tu Nabi pun ambil sikit, Nabi makan. Lepas tu dia kata, gua nah, ni lah baki hokmu ni. Baki ada ni hokmu ni, baki ni. Dia kata, baki gapo lagi wahai Rasulullah. 1000 orang dah makan lagi kambing aku ni. Nak ada gapo lagi untuk akunya. Tu dia. Lagu tu lah kalau kita kira-kiranya. Jadi apabila lagu tu dia buka puyuk tadi tu, tak luak kambing seekor. Tak luak dengan lagu tu dia. Roti ada 2 keping tu lah ada rotinya. Masya Allah. Tu dah keberkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hawi ke dia. Makan 1000 orang pun tetap duduk setara tu dah makanannya. Masya Allah. Tu dah. Jadi sabit tu lah. Ni nak banyak kelebihan dah. Sikit dah kelebihan ni. Dia pernah kata orang nak buat umrah. Tu dah. Dia berlakunya kepada Sufyan As-Suri. Dia ni ulama besar lah di Mekah. Ulama besar di Mekah. Masa ketika dia buat haji, dia duduk tawaf tadi, dia tengok seorang pemuda selawat je Nabi semuanya. Tawaf tadi tu duduk selawat Nabi, tawaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia kata sedekah Nabi ajar kita ni banyak doa-doa maksurah dalam kitab tu, banyak doa maksurah ni. Ketika mutawah baca ni, ketika gani baca ni, banyak baca dianya. Maka dia tengok pemuda ni duk selawat sama Nabi. Maka dia tanya,
Wahai fulan bin fulan. Dah. Mari mana lagi ni? Duk buatlah. Tu. Maka orang muda ni tanyalah. Pak cik ni siapa? Ambil ni siapa? Dia kata ambolah orang panggil Sufyan As-Suri. Masya Allah, dia berkejut. Dia kata ambo duk dengar nama je. Dah. Sufyan As-Suri ni orang alim, orang hebat dia ni. Anak murid beribu. Dia kata hari ni lah ambo boleh tengok muka dia nya, kata pemuda tu. Lepas pada tu dia kata nak tanya boleh ke bakpo awet duk selawat semua maka ketika tawah ni bakpo tak si baca doa-doa lain, tak si baca. Dia kata gini wahai Tok Guru Abu Sufyan, dia kata gini. Pada tahun lepas hamba mari buat haji dengan ayah hamba. Dia mari buat haji dengan ayah dia. Ketika dia duduk tawah tadi tu jatuh sakit, ayah dia jatuh sakit. Masa jatuh sakit tu dia erek mari tok tepi letak atas riba dia duk gosok ayah weh dah. Gosok bakpo ni. Lepas pada tu kau nazak mati ketika tu. Matilah ayah dia ni. Apabila mati berubah habis muka ayah dia ni, berubah jadi hitam habis. Jadi hitam muka ayah dia ni. Allah, dia pun kecewa, kejutlah dia ni. Hei ayah, dosa berapa ayah dia buat ni? Dosa berapa ayah buat sampai tahap ni? Dosa berapa wahai ayah? Ayah dia mati dah. Nak ayat kata dosa berapa lah ayah aku buat ni sampai tahap ni. Hitam muka ni. Lepas pada tu dia duduk sedih tadi tu, dia ambil kain tutup muka ayah dia tadi tu. Antara sedih dia tu, nera dia tadi tu. Jenera dia tadi bukan kata jenera kerana tu kita panggil tergelak dah. Duduk sedih dia tu tergelak semata tu. Tergelak tadi tu, mari seorang pemuda yang janguk, comel, bau sedap mari dekat dia ni. Dia pun lugu muka ayah dia ni. Lugu muka 3 kali lugu. Kemudian bersinar semula muka ayah dia, seri muka ayah dia tadi. Dia pun kejut. Agak nak kejutnya. Nak cerita kejut ni lah. Kejut dia tu, lepas pada tu dia kata, siapa demo ni? Demo ni siapa? Dia kata, ambalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata guana, hei pemuda, mu tahu kedo ayahmu ni? Nabi kata, ayahmu ni seorang yang fasik, mengekali buat dosa besar. Buat dosa besar semua, tak ada dosa yang tak buat, dia buat belaka dosa ni. Dosa besar-besar dia buat semua. Masya Allah. Orang pendosa. Fasik ni orang pendosa. Maka ketika tu dalam hidup dia ni, dia tidak pernah berhenti nah mulut dia ni selawat kepada aku. Tak pernah berhenti. Walaupun dia seorang pendosa, tidak pernah berhenti lidah dia, mulut dia ni duk selawat ke aku semua. Nak wayaknya pada ketika ni aku mari bantu tolong dia. Tu dah. Aku nak mari beri pertolongan kepada dia ni. Nak wayaknya kita ni, apatah lagi kita ni bukan orang fasik, sentiasa buat amal nak, jaga semaya, jaga puasa. Apatah lagi kita duk banyak selawat kepada Nabi. Lebihlah kitanya. Jadi kita kena pakaklah. Pakak-pakaklah kita ni jaga selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kelebihan fadilat dia nya. Nabi kita duduk di Mekah 15 tahun duk membetuli tauhid. Lepas tu Nabi kita pergi hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Tu dah jadi dakwah nabinya. Banyak dah cerita-cerita Nabi tadi tu. Jadi kita nak sininya, kita kena rasa cinta hak nak tu. Lepas tu yang keduanya, muhabbah kasih sayang
daripada fuk Muhajirin dan juga Ansar tadi tu, dia kasih saya sungguh-sungguh nak. Begitu dia kita duduk dalam kampung dalam masjid kita ni, kita kena wujudkan kasih saya serta cinta kepada saudara kita, kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita pakai usahalah pada hari Jumaat ni banyak fadilatnya. Orang selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat dia 80 kali. Allah Ta'ala apung dosa dia 80 tahun. 80 tahun tu yang apung dosa dia. Selawat 80 kali. Lepas Jumaat kita pakai selawat lah 80 kali. Sebentar aja. Kalau kita pun 10 minit je selawat tu. Tu yang apung kelebihan dia 80 tahun. Kalau siapa-siapa selawat kepada Nabi 1000 kali sehari, Allahu Rabbi, besar lagi lah kelebihan dia. Besar lagi kelebihan dia. Pada kat tu dah. Kaca lagi kat lapar perut ni. Boleh kau tak meh? Boleh tak? Tu dah. Ambo ni bukan kata pandai, tak pandai. Bukan kata alim, tak alim. Tu dah. Kalau tak ada kitab kak, nak kecek tak boleh lah. Kokak. Sebab tua-tua lah juganya. Tu dah. Cuma mari duduk atas muzakarah. Mari nak muzakarah dah. InsyaAllah. Kalau ada salah silap, kita pakak-pakak betul. Dah. Kalau kata ada manfaat tadi tu, kita pakak ambil manfaat. Terutamanya, banyaklah selawat dalam kehidupan kita. Selawatlah Nabi SAW. Siapa kata kita mati? Akhir kita dengan selawat kepada Nabi. Selawat Nabi. Dalam kehidupan kita. Di situlah ada kejayaannya. Apa tu? Dia Allah Ta'ala izinkan Nabi mari jumpa dengan kita. Nabi mari jumpa dengan kita ni. Setan nak menyerupai Nabi tak boleh. Biarlah nak sambung lagi. Setan nak menyerupai Nabi tak boleh. Dia mari dalam mimpi kita. Akulah Muhammad. Betul Nabi dah tu. Tak ada orang lain dah. Aku ni Muhammad ni. Betul dia tu Nabi. Dia akan royaklah kepada kita kalau Tuhan izin tadi tu. Kerana kita kasih kepada dia, dia kasih kepada kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.